Pesan dia tadi, Ha. dia bahawa dia minta supaya Sekpo Ya. terus berjuang dan bersama-sama dengan kerajaan lah. Ya. So saya dah memberi jaminan bahawa insya-Allah Sekpo di bawah kepimpinan Saudara Mustafa Mansur, saya timbalan pengurusi politik dan Meja Razali berjanjilah bahawa kami akan tetap bersama kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar dan PM kata teruskan perjuangan kalian yang dia nampak begitu efektif lah. Kami jarang tidur lah. Kalau buka mata saja you tengok, kami monitor setiap siapa saja yang menjadi musuh PMX dan Kerajaan Madani, kami adalah benteng pertama sekarang. Dan kami harap agensi kerajaan yang lain mengambil bersama-sama kita berperang macam mana disebut oleh Saudara Mustafa Mansur. Silat bukan silat pulut lagi, kena silat yang macam kungfu lah, ataupun silat shoot to kill lah. Jadi insya-Allah kita mesti bersama-sama berganding bahu dengan PMX. Itulah pesanan PMX pada saya, iaitu khas untuk Sekpo. Sekpo ini ditubuh khas untuk mempertahankan kerajaan Madani oleh para sinister lah, para pelesik macam Papa Gomo, Cik Gubat dan siapa sajalah. Itu musuh akan berhadapan dengan kami secara face to face. Jadi makna dia kita jangan perkecilkan usaha-usaha, dan yang penting semua jentera parti ini termasuk jentera kerajaan yang membantu kerajaan Madani ini mesti wake up lah. From today we have to wake up. We don't have much time. Macam PM pesan sama saya, teruskan usaha, teruskan perjuangan dengan ikhlas dan istiqamah. Itu pesan PM back.